Senang pergi kerja naik MRT je. Stesen MRT dekat dengan rumah. Apa perlu nak adapt gym dah. Cik, rumah ni berapa keluasan dia? Berapa keluasan dia? Jom ikut saya. Okay. Puan tengok dekat sini. Keluasan dia 550 square feet. 550? Ya. Sempitnya. Tak sempit. Jom tengok. Jom ikut saya. Tengok. Saya ni buat aja. Buat aja. Tengok. Luas tak luas? 550 square feet dengan 2 bilik, 1 tandas. Ikut macam mana kita arrange. Kalau kita arrange betul-betul, okey je. Tengok, selesa. Ada ruang tamu. Kalau orang tua-tua, mak ayah datang rumah nak jalan jauh-jauh, tak payah. Walking distance to room. Bukan walking distance to spot lain. Walking distance to room. Cantik juga ya. Macam mana layout dia? Just nice. Besar juga ya bilik. Cukup. Kalau nak tambah meja kecil untuk buat working station, just nice. So macam mana puan berminat tak untuk dapat ke rumah? Okay, cantik juga ni. Ya. Saya ingatkan biliknya nak masuk pun susah. Betul puan. Berapa gaji puan? Gaji saya 3,500 je. 2,500. 3,500. 3,500. Alhamdulillah. Okay puan, saya dah siapkan booking form. Bila puan nak sign? Jomlah kita sign sekarang. Okey, jom.